Bukan apa kadang kita nak pilih partner. Bila orang tanya saya, nak pilih partner ni ikut kriteria apa? Ikut level kematangan. Kadang-kadang penat carry seorang-seorang. Sebab ada setengah partner yang mungkin experience dia tak sebanyak kita. Jadi at least kita dah aware awal-awal, kita lowkan expectation kita. Level yang kelima pula adalah maximum profit. Profit yang awak pernah buat dalam masa 3 bulan berturut-turut. Kita pairingkan. Sebab sale belum tentu profit. Ada orang profit 20,000 pun tak pernah rasa lagi. Ada orang yang dah pernah buat profit 150,000 sebulan. So persoalan dia, berapa banyak profit yang awak boleh sustain dalam masa 3 bulan berturut-turut. Maksudnya profit tu bukannya luck, dia ada formula, ada sistem. Contohnya profit awak berjaya sustain dalam sekitar 300k selama 3 bulan. 250, 330. Oh, alhamdulillah, hebat. Maksudnya profit awak pun tinggi. Mungkin 30,000, mungkin 10,000, mungkin 100,000. So ini level kematangan yang kelima.